Assalamualaikum. Encik Jamal Allah Akbar. Minta maaf lama menunggu. Dah lama sampai? 5 minit tu. Oh dah 5 minit. Alhamdulillah tak lama. Tak lama. Daripada Selangor kan direct. Ya. Tadi petang kerja? Kerja. Maknanya lepas kerja terus pergi kemari. Oh, naik apa? Kereta. Oh naik kereta lah. Oh. Ya nak. Oh, habis nanti balik konvoi lah. Jangan nak tinggal ayah. Allah Akbar. Dari rumah lah. Oh. Tadi 5.30 kita balik dulu. Okey. Jom masuk. Okey, jap bagi saya siapkan dulu. Oh, dalam ni semua model kita ada masukkan. Customer kita dah sampai guys. Dia kena menunggu pula. Kita ingat tadi dia sampai lambat sikit. Okey. Customer daripada KL, Selangor, sampai Selangor. So dia balik kerja tadi dia terus gerak kata dia. So kita ni dia nak ambil, dia nak collect. Kita dah siapkan. Walaupun sampai malam daripada Selangor, kita tetap ready guys Alhamdulillah. Yang penting customer happy. Ada tempat lain. Apa dia? Ada kedai lain. Kedai yang lain? Maksudnya? Ada tempat lain lah Cawangan. Selain daripada sini. Tak adalah, sini satu je. Satu daerah, satu cawangan. So macam ni kita punya kat sini lah. Ini pun baru bulan 6 tahun lepas. Betul lah, tengok macam baru. Bulan 6 tahun lepas. Baru buka. Dealership ni. Jom, bang. Sini. Okey. Malam ada buat live nampak Ha-ha. Ada buat video. Ada buat video. Tunggu owner daripada Selangor. Tunggu owner daripada Selangor kata hari Khamis rupanya hari ni dia datang. Allahu Akbar. Kita pun plan-plan okey lah besok sampai lah kan. Sekali baru tanya bang besok pukul apa nak datang? Malam ni terus. Okey.
Alright, so kita teruskan. Okay. Oh ya, sekejap sandwich pen. Grand Original. Tak ada lagi kopi-kopi pegang, bank pegang tak ada Okay. semua dah owner. Okay. Jadi kalau ada apa-apa hilang geran ke apa ke, pergi JPJ print je. Print. RM20. So ni semua dokumen ni abang punya. So nanti abang pegang bawa balik kopi geran apa semua. Registration apa semua. Sekarang Rotek dah tak ada Protect tak ada. maknanya semua dalam apps. Dia dah masuk ke? Dia biasa seminggu Daripada? daripada tarikh daftar. Kena tengok kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Tapi tak ada apa. Kalau kata let's say ni balik JPJ ni, tunjuk je dokumen. Tunjuk Tapi ni tapi dalam sistem semua dah on dah. Okey, nanti balik singgah ke Petron sebelah Hotel Katrina. Mana? Abang type je Katrina. Katrina, sebelah hotel tu nampak Petron. Mesin ada ke? Mana kau buat ada dah? Minyak turun harga ke? Hari ni? Tak Esok. lah, mana ada. Berapa? Tadi saya dapat macam turun harga. Ya ke? Tapi tak banyak. Dia beli mesin. Berapa? Dia beli mesin. 20%. Petrol. Petrol 95. Ya, 97 pun sama. Tapi tak tahu sahih ke tidak. Ada? Belum. Belum? Belum. Tak ada lagi. Dia lambat sikit. Biasa dalam seminggu macam tu. Okey. Kat sini. Okey, so inilah kereta baru. Alhamdulillah. Minta dalam ni? Boleh. Tadi kunci. Alright. Okey, dah buka. Dah boleh buka. Nak cari kereta juga? Mau buang. Okay, first thing first, pusing keliling, check keliling kereta. Kalau ada apa-apa cala, dented ataupun kesan-kesan yang tak diingini, sebab keluar saja daripada sini, terus tak boleh claim apa-apa kalau kata ada dented. Maknanya Keluar je pintu ni keluar je. Tak tahu kerana batu melenting. Kena dah tak boleh kata kita lah. Dia mana panjang dengan X70 Sama segmen. Sama sekali. Dia pasal ni sensor. Dia pakai remote tailgate sensor. Sensor dia tak payah sepak-sepak. Kita datang dekat je automatik dia buka. Tapi boleh matikan. Sensor tailgate ni boleh matikan. Tapi kalau tutup macam tu juga. Macam tu je lah. Cuma dia punya sensor kalau kereta lain kan nak kena sepak-sepak apa semua kan. Dia tak payah. Dia lalu dekat aja. Dia dah sense kita ada kat sini. Terus dia buka. Okay Alright. Sini saya nampak ni. Apa dia? Sini saya nampak. Boleh nanti angkat je. Dah siap waxing ni. Kita dah wax lah. Ini.
Okey? Okey. Alright. So, puas hati kat Dalam sini. tak? Alright, jom. Masuk tuan. Encik Jamal Ya, saya. daripada Selangor. Petaling Jaya. Petaling Jaya Selangor Oh, jauh tu bang. Saya ada soalan lah. Kenapa memilih cherry? Kenapa memilih Kenapa cherry? Kenapa cherry? Ah, Okey, pertamanya saya tak pernah merasakan menggunakan cherry. tak pernah menggunakan cherry. Ah, Okey. nak merasakan Sebelum apa? ni pernah guna kereta China? Tak pernah. Tak pernah Jadi macam mana tergerak nak guna cherry? Sebab saya rasa cherry dekat Malaysia ni dah agak lama. Okey. Mungkin boleh ada confidence sikit lah. Ada confidence sikit lah. Daripada jenama yang lain kan. Okey, alright. Kedua, soalan saya, kenapa dengan cherry BP Hasbull? Daripada Selangor tu jauh tu bang, ke Batu Pahat ni. Daya penariknya tinggi dekat sini. Daya penariknya tinggi. Okey. So abang dapat information, dapat contact saya daripada mana? Daripada TikTok lah. Daripada TikTok Alright, alhamdulillah. So dapat info kita daripada TikTok, so follow kita daripada TikTok. Ya, betul. Daripada Selangor, support cherry BP Hasbull. So saya ucapkan terima kasih bang atas kepercayaan abang sejauh ini. So transaksi semua dengan WhatsApp. Lancar. Hari ni baru kita jumpa Ya, betul. kali pertamanya. Betul? Betul. Segala urusan sign agreement, payment apa semua by online. So hari ni hari pertama saya jumpa Encik Jamal. So ini dengar kata ni adalah kereta pencen. Lebih kurang begitu. Lebih kurang gitulah. So akhirnya orang kata pilihan yang tepat lah. Jadi saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Dekat sini sebab yang memberatkan saya nak membelinya sebab Cik Hasbull banyak membantu. Okey. Daripada saya zero, apa yang saya tanya pun maklumat info semua saya dapat daripada Encik Hasbull. Dan itu membuatkan saya nak ambil cherry. Alhamdulillah. Okey tuan, saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Saya minta maaf sepanjang urusan kalau ada salah dan silap. Saya pun macam tu juga. So saya jual bang Ya, saya beli. Alhamdulillah. Cherry.